Yelah, dia jadikan aiskrim. Kenapa kau makan pisang tu semua? Aku suka potong. Cantik. Allah, korang ni menekan-nekan. Kau jangan lagi. Kenapa suara dulu? Siapa apa? Assalamualaikum. Hari ni Ciana nak pergi makan dengan kawan. Kawan ni asalnya dia geng makeup. Setahun sekali mesti kita akan jumpa dan makan tukar-tukar hadiah. Kenapa setahun sekali? Sebab susah sangat nak jumpa. Masing-masing ada komitmen. Susah lah, tapi sebab nak mengekalkan sangat relationship, friendship ni, kita make an effort. Setahun sekali mesti jumpa dan makan-makan together 4 orang. Okay, so hari ni Omel lah drive sebab Kodi dah lemah. Ni nak pergi ambil kereta dulu dekat bengkel. Kereta satu lagi tu, kereta lama kita orang. So on the way pula tu nak pergi kedai tempat makan ni. Jadi pergi ambil kereta, Cik nak dropkan dia orang kat situ. Dan Cik nak bawa kereta ni, dia orang bawa balik kereta kat bengkel tu balik rumah. Cik dah lewat dalam ride. Tak jumpa The Great Chase kat mana. Tepat kat sini je. Masuk sini parking. Hai. Aduh. Aduh, sorry. Pakai kat depan ni je ke? Oh. Pakai kat sana. Sorry. Kena ke? Sorry. Tak payah, ayuh. Jangan lupa fine dining. Habis tu macam mana? Kalau fine dining? Ya, fine dining. Fine dining tu malah dia punya buku dia. Dah order kan tak payah lah. Tak. Dia video. Oh, kita tutupkan. Dengan menahan air semayang ni, aku jangan sentuh aku Okay, sekarang kita tengok dia punya. Oh, Amin tak ada. Sampai malam lah. Yang mungkin rasa macam Lah, selai je. Kalau tengok Pat, pagi tak kena. selai je ke? mana nak pun saya Oh, dia apa? Tak apa, Starter dah ni makan kena manja je. dua starter. Kita lamb bread with rendang. This is makro yang gitu. okay. Kita tu steak goreng. Yes. Ni butter dia. Tapi rendang. Rendang butter. Sourdough bread with rendang butter. Macro yakitori. Lepas tu creamy mushroom soup. Yang itu. Sekarang Cik Ana nak makan roti ni dengan sedap ke butter dia? Sedap. Ni dia cakap ni butter rendang. Sedap. Mana rasa dia sama-sama. Sedap lah. Sedap ni. Tak sedap kan? Dia tak suka butter. Tak sedap. Habis kan? Ada. Aku ambil roti dia. Sedap lah kak. Cheese ni butter. Saya tak suka. Tapi mereka suka. Dia kata sedap. Dia pun kata sedap. I tak suka. Ambil ni Cik Lin, habis kan? Sedap lah butter dia. Dia ada 3 sedap kan? Bread. Oh, butter. Ni lah. Tak lah, ni lah. Sedap ni. Dia punya Sekarang rasa. Cik nak makan mushroom dia. Sedap mushroom soup dia. Sedap ni kan. Sedap. Ya. Mushroom soup dia sedap. Sedap. Ya.
Dia campur mushroom yang mahal tu. Apa nama dia warna hitam? Truffle. Dia sama truffle. Dia faham tak? Kau jangan tangan aku mewangkan sentuh aku. Aku nak semayang. Apa yang dia tu? Betul. Dia kena macam Dia sangat kan. Dia jaga dia boleh dia suruh dia angkat kan? Tak, takut dia ingat Charge. je. Mungkin kata tak pernah tu orang tengok. Cik Ana tukar tempat sebab Tak apalah, makan lain dulu. aku takut tersentuh. Menu lain lah. Cik Ana takut tersentuh dengan Mamat ni. Cik Ana ada semayang. Dah habis tu. Boleh tak? Order lagi satu. Nanti Tak apa, dah. Tak Sebab baik tak apa. dia sedap juga rebut-rebut ni. Best juga rebut-rebut. Jadi kalau order tadi dah sampai dah start dulu. Ikut kan, itulah kau. Kat mana surau? Aku nanti dia tunjuk. Chicken. Apa nama dia? Chicken? Ni chicken sundae roast. Chicken sundae roast. Another tu Beef sundae roast. beef sundae roast. Sorry? Itu naik. Yang paling minyak. Ni tuang tu. Tuang ni. Ayah tak tak saya. Oh tu. Ni apa? Roti. Roti. Sedap tau. Okay, wow. Thank you. Yang tu? Tuang. Tuan juga. Cik ni tuan. Bang. Oh, naik. Itu beef. Uja. Sedap. Kenapa banyak sangat aku punya pisau lain? Oh, okey. Beda ini katanya. Okey, nak mana satu ni? Sedap? Sedap. Okey, ni apa benda? Croquette. Kroket. Apa? Aku tak tahu apa benda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tu tadi Kak Ana ambil kereta, lepas tu siapa hantar dengan Omel lah. Kita Omel dengan drive. lepas tu ambil itu, lepas tu kena ambil hari ni. So kena drive Amel lah. Amel dalam kereta buat Mazda. Apa kat bengkel dengan papa dia lah. Ambil ni ke? Wah, Abang Wan dah tadi. Ada di rumah. Ambil balik. Sekejap. Dia 2 bulan tau. Sampai raya? Semua unit sampai raya. So lepas tu duduk kat bengkel, saya dah kita balik. Dia dah boleh dah boleh dah. Boleh. Betul Kelantan dah. Apa? Amel drive. Omel, drive. Hebat. Betul tak you? Seriously. Nak tambah order mushroom soup dengan Sorry to interrupt. It's a very good check. How is the food today? oh, it's very tasty, it's very nice. Make sure you enjoy yourself. We want to add an order. Yes, what would you like to add? One more mushroom soup and one bread with butter apa? Bintang butter. Betul lain tak? Butter lain. Dia ada you have ikan bilis butter. Coconut butter, ikan bilis and ikan bilis. Ikan bilis boleh? Okay. Ikan bilis and one cumin mushroom soup. Ya. Thank you. Makan je jom nak puasa ni. Kita tak payah makan lagi. Makan tu walking. Pulang lah. Tak puasa dah. Okey. Ada main dulu. Typing kita makan ni. Puasa dah. Malam ni kan pengumuman. Sekarang kita orang order lagi ni. Tapi ni butter ikan bilis. Sedap ke? Jadi mesti ni Study. Ini sedap. Sedap ni. Ini saya suka. Sedap ni ya. Flavor dia sedap. Ini butter ikan bilis. Kenapa Kak Ana suka sebab dia overpower. Dia overpower butter. That's why aku boleh suka. Ini Ina? Oh. Okay. Wow. Thank you. Siapa penghadiah you? Jangan. Sabar.
Eh, yang baru ni. Marah. Okey. Ha, tahu pun. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Sekejap. Saya nak makan pengat pisang. Pengat. Pengat? Rasa apa? Rasa sedap. Rasa sedap. Dia ni pengat ni dia buatkan jadi ais krim. Sedap. Tapi ni aku tak. Sebab ni caramelized banana. Ni apa nama dia? Sticky toffee pudding. Apa benda? Sticky toffee pudding. Okey, tak tahu apa benda. Sticky Toffee pudding. toffee pudding. Okey. Sedap ni. This flakes. Ini biscuit crunch. Yang ni apa? Yang sedap. Pengat yang di freeze kan. Serius? Di es krim kan. Kau dah ambil ni? Ya. Siapa dah ambil ni? Kau dah ambil ni? Belum. Kau potong kan? Di freezer kan? Ya, ni sedap. Ya Allah, ni sedap gila. Yelah, dia jadikan ice cream. Kenapa kau makan pisang tu semua? Aku suka potong. Ada kat satu dia. Ada. Pisang dia. Wah, sedap ke Fat? Sedap ke Pak? Ya, sedap. Saya bagi 5. Tak ada. Tak ada punya ni. Welcome. Saya lupa lah tadi nak tengok. Ya, cuba faham. Pegang ni. Cuba. Aku pun berat kau. Lagi berat. Okay, Cik Ana nak solat dulu kat surau. Awak nak try baju ke? Mana yang baju yang mana? Ini lah. Ini aku sudah training. Lama ni. Cik bayar ke? Cantik lah. Cantik, kau try. Oh. Macam mana lah? Nak kita try. Hari nak kita try. Kita orang setiap kali jumpa lepas makan mesti kita orang try baju raya. Cik Ana dekat Publica. Ana tak ingat mana aku punya kereta. Lantak lah. Cik ni pun nak menerai. Wah. Suka ke? Cantik lah. Saiz ke? Cantik. Oh ni dia sekali kan? Saiz apa ni? Cantik weh. Cantik. Allah, korang ni menekan-nekan. Kau jangan nekan dia. Apa yang menekan tu yang suara ni? Beli ke? Dua kasut yang matching. Cantik. Dia pun beli baju. Kau nak beli yang mana? Yang design yang mana? Okay, kita kat sini sekarang. Cantiknya Fat ambil gambar ni Fat. Sebab ada benda bulat ni. Dia macam wow. Dah aku dah ambil. Dah bullshit tu punya. Cantik. Cik Ana dekat kedai ni. Kita nak main tukar-tukar hadiah. Jadi ialah iconic hot chocolate. Fat order. Ni cantik lah kat sini, ya Allah. Kita nak exchange. Sama dulu. Kenapa seorang dulu? Siapa apa? Ini apa? Cepat sangat. Tunjuk dia tak nampak Pak Abang dia rebut. Dan brush. Akak apa ni? Kenapa? Ni tahu. Lagi satu? Ni apa? Yang ni eyeliner. Yang ni eyebrow. Fat, saya dapat eyebrow dan saya memang nak eyebrow. Cantik guys.
comel ada mirror tau. Kau tak ada teka kan? Ada teka kan? Dia mesej aku cerita shopping mall. Shopping mall dia special dia tunjuk mesej. Ini aku dulu nak main mall. Ini untuk yang ikan dari atas ni. Sini untuk sana buah apa semua. Sana jadi ikut sesuatu. Ini taklah just fine. Cantik dah dia paling bawah. Tak ada. Ini untuk daging. Oh dia. Besarnya. Dari Sabah dan juga daripada ini Kak Ana pun sama dengan Chanel dan baju layar dapat ke rumah lagi dapat kelas ciamat. Wah, Cik Nata dah pakai. Wah. Okay. Hello. Oh, tengok dia punya kamera. Comel lah. Dia ada macam posisi sekali. Dia boleh frame lain-lain ni. Apa macam filter. Tengok. Oh, ni dia boleh kita pilih filter apa-apa. Dia ada frame dia macam tu. Ya Allah, macam-macam. Cik Ana on the way balik. Oh, saya naik terowong satu ke? Alamak.